Alhamdulillah. Kita orang kan daripada semalam kan kita cakap apa, Mami berapa Mami berapa hari je lagi budak ni akan depan mata kita. Macam hari semalam lagi Mami berapa jam je lagi kita akan jumpa dia. Dan hari ni Mami dia dekat luar. Allah, ni baby baik. Awak tahu tak, saya dah lama tak rasa happy. Mami, thank you buat I happy. Tahu, saya ni orang tengok saya kadang-kadang orang rasa macam dia tak ada masalah, dia ni banyak duit, contoh dia itu ada di bisnes. Tak, saya susah hati sebenarnya. Saya susah hati, banyak benda saya fikir pun. Kalau dah setiap bulan kau rekod, kau tak susah hati. Tapi saya anggap itu perjalanan ataupun itulah saya punya warna-warni dalam perniagaan, dalam kehidupan saya. Saya okey. Dengar takut, tapi korang siapa dah lalu, korang akan okey. Sebab kita kena percaya dalam dunia ni tak ada benda yang kekal. Tak ada benda yang kekal. Wah Ima, bapak kita, mak kita, keluarga kita, isteri, anak, tak ada benda yang kekal dengan kita. Termasuklah masalah kau takkan kekal. Kalau awak rasa masalah awak tu besar macam gunung, awak percaya kan benda ni hanyalah sementara. So bila saya selalu melapangkan dada saya dengan benda tu, tak ada benda yang kekal dalam dunia ni, semua sementara. Kadang-kadang memang kita stres untuk fikir macam mana. Tapi bila kita fikir yang semua benda ni sementara dan ini hanyalah persinggahan kita di dunia, kita ada misi kita lagi yang lain di akhirat tu yang tetap kan. So kita kena berfikiran macam itu. Ini semua dugaan, ini semua sementara, so jalan saja. Tapi apa yang kita tengah ada, kita memang kena nikmati. Contoh, ada masalah, nikmati. Ada isteri, kita kena nikmati kebahagiaan. Jangan pula disebabkan masalah kau hancurkan kebahagiaan dengan keluarga. Sebab kau kau stres. Stres sampai tak layan bini. Saya punya perangai, saya pergi court, balik court, dah aku stres kat sana, takkan balik pun nak stres. Balik dah aku lupakan lah masalah aku happy lah nak bini aku. Ada masalah lain, sama juga dekat luar je kita bertekak dengan orang, bergaduh dengan orang ke, ada apa-apa dekat luar. Tapi bila saya balik kan Abi kan, I would never melepaskan kemarahan saya kepada keluarga. Salah. Kau dah stres kat luar, lantak kau nak stres kat luar. Bila kau balik, kau kena manfaatkan apa yang ada dalam rumah tu. So kau ada anak-anak yang baik, kau ada isteri yang baik. Kita pun bila tahu Daddy macam ada masalah, kita macam Daddy ni. Tapi I macam mana? Daddy pun jenis yang takkan lepaskan kat rumah. So itulah, just a tip. Ini pun saya tak terror. Ada terror kan. Cuba mungkinlah kadang-kadang pengalaman tu mendewasakan kita. Sebagaimana kita lebih matang, cuba lebih matang lah, insyaAllah. Kita buat silap hari-hari. Saya pun banyak silap buat hari-hari. Kadang-kadang mulut dia pun lantang enggak tercakap itu. 17 botol sahaja lagi. Jom kita tengok siapa 17 orang yang paling bertuah malam ni. Nanti nama korang kita akan letak dekat box kat rumah tu ya. Tapi kan saya minta tolong, okay? Kalau boleh support lah apa yang saya buat, perniagaan saya. Contoh sepah pejek sekarang sedap tau. Mami, resepi baru korang pergi ceras. Ya Allah. Sebab ni serius. Sebab mungkinlah Daddy. Mungkinlah kalau before this korang banyak dengar yang macam ada review, bad review pasal sepah pejek kan. Tapi sekarang dah memang serius. Bukan kita nak angkut bagus dia ataupun kita nak overclaim ke apa ke, tapi korang kena rasa menu terbaru dekat Sepah Penyet. Dia bukan sedap lagi, tapi untuk Mami lah, sebab Mami cakap ini jujur depan anak cik, ikhlas jujur. So cakap, masa Daddy kata Mami ni menu baru, Daddy ini dah banyak kali kan dah. Ini perfect. Tak sebab untuk menu baru dah banyak kali dah. You dah banyak kali bila saya bawa dia menu baru kan. Mula-mula dulu excited kan. Lepas tu dah lama macam asyik tak kena je. Lepas tu nanti cakap Daddy tak okey lah. Dia pun macam I rasa okey lah. Tapi ni betul memang sedap. So kalau korang nak rasa menu baru, outlet Perlis, outlet Bertam belum ada. Tak silap saya lah kalau tak silap saya. Tapi kalau outlet Ceras korang datang,
Menu baru dia, sambal kau nak sambal apa? Ada sambal hijau, merah, setan. Okey, ada penyet, ada gepuk. Lepas tu kita ada ayam crispy, kita ada dak bakar apa? Daging bukan lemak bakar. Ada ikan talapia, ada apa lagi Ada Big Indomie. lemak bakar tu serius, korang kena Sedap. rasa korang. Sedap gila. Ya, so support lah, datanglah ke Spa Penyet. Kita ada di Perlis paling baru kita buka, di Bertabu paling baru juga. Lepas tu kita ada di MITC Melaka, kita ada Putrajaya, kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ceras. Lagi satu ada Oh, dan paling terbaru juga sebenarnya dekat Papa Sabah, hari-hari babi full. Hari-hari full. So jangan lupa datang ke Spa Penyet. Okay. Babi rasa dah cukup. Pukul 2-3 minit. Terima kasih banyak Guys, korang. 4 botol je lagi. 4 je botol. Tapi terima kasih lah banyak korang yang support, yang beli, support kita. Betul lah tu. Malam ni rezeki lah saya rasa babi. First kita dapat baby, lepas tu kita belum mengantuk lagi. So kita rasa macam itulah nak live. Saya tadi nak live awal dalam pukul 10. Sebab saya excited nak cerita pasal perjalanan hari ni. Tapi tadi ialah ada family datang apa semua, so saya lambat sikit lah start. Tapi alhamdulillah tadi the most viewer saya rasa 40,000. Ya Allah, lama je saya tak dapat view macam tu. 40,000 views Bayangkan korang punya live tadi sampai sekarang dia punya tak menangis dia. Tadi menangis lah. Tadi kau dapat dengar sekejap kan, dia menangis. Guys, botol je lagi. So terima kasih Heidi siapa tengok live. Dan saya nak cakap lagi sekali. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada Heidi yang memudahkan kerja saya, urusan saya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Terima kasih Custom, SST, DPP, Wan Rahim, lepas tu siapa Puan Azwa, lepas tu saya punya lawyer Firdaus, and then Puan Hakim yang Arif, Allahumma salli ala nama dia Dor Allah Allahumma nama dia susah sikit. Tak apalah, Puan tahulah nama Puan. Terima kasih Puan pagi tadi memudahkan urusan saya di mahkamah. Dan disebabkan mahkamah itulah buka mata saya tentang hikmah Allah. Allah nak bagi hikmah. Memang kadang-kadang kau rasa tak best, tapi Allah akan bagi benda yang best kepada kau. Ya, alhamdulillah hari ni Dr. Emelda dan tim Dr. Masri yang melahirkan, tolong melahirkan Akira. Oh, best ya Allah. Terima kasih banyak tau. The rest, terima kasih banyak yang beli sabun hitam. Jangan lupa dah beli sabun hitam ni, korang kena submit untuk CB. Okay, CB ada 10 gold bar. Kita nak bagi lagi hujung bulan ni insyaAllah. Tapi kalau tak sempat beli sekarang, kau boleh beli dekat showcase. Mungkin nak beli besok ke lusa, boleh beli dekat showcase. Terus kami beli. Ni food nanti lover kan, nanti DM saya. Nanti kan hujung bulan ni, okay? Okay, so sekian saja kita nak end live. Terima kasih banyak support. Terima kasih banyak yang follow saya. Malam ni ada 6,500 orang follow saya. Dan Abi yang bagi gift malam ni, subhanallah. Thank you Captain. Banyak sangat. Nasha. Nasha. Thank you. Lagi. Tadi Dotted, thank you. Fokyok lah tu. Lepas tu dengan siapa tadi? Captain. Ya. Captain tu ya Allah. Terima kasih banyak. Semoga awak dilimpahkan rezeki. Terima kasih share rezeki dengan kami, dengan anak-anak. Ya. So yang baik untuk kita. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum.